Semua orang sangka CEO ini hilang akal apabila dia menaikkan gaji pekerjanya kepada $70,000. Tapi sebenarnya itu keputusan yang sangat bijak. Pada tahun 2015, Dan Price membuat keputusan untuk menurunkan gajinya sendiri daripada $1.1 juta kepada hanya $70,000 semata-mata untuk membayar pekerjanya dengan lebih adil. Walaupun pekerja Dan jelas sangat gembira, berita ini tidak disambut baik oleh ahli korporat. Ramai pakar terus melabel Dan sebagai orang gila dan musuh kapitalis. Hampir semua meramalkan syarikatnya akan bankrupt dalam masa terdekat. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dalam tempoh 6 tahun, perniagaannya meningkat 3 kali ganda lebih baik. Apabila pekerja lebih gembira dan sihat, mereka mula melansaikan hutang, membina keluarga dan membeli rumah. Dan kerana kesihatan mereka kepada syarikat semakin kuat, walaupun ketika syarikat hampir gagal semasa pandemik COVID, semua pekerja secara sukarela sanggup menerima potongan gaji sehingga 60% demi menyelamatkan syarikat. Sehinggalah syarikat itu kembali pulih dan membayar semula semua wang yang sepatutnya diterima oleh pekerjanya. Sebagai tanda perhargaan, para pekerja berpakat mengumpul duit untuk menghadiahkan Dan sebuah Tesla, iaitu kereta impiannya. Komen pandangan korang.